Biar lambat untung, asal tak kena scam. Simpan emas memang lambat untung, tapi kalau anda tak melabur emas sekalipun, duit anda tetap akan habis, kan? Kalau melabur dalam saham, anda masih boleh rugi dan antara kelebihan simpanan emas adalah duit simpanan anda 1 sen pun tak bocor. Harga 100 gram gold bar pada Januari 2025 adalah sekitar RM40,000. Hari ini, harganya dah cecah RM60,000. Simpanan anda yang asalnya tak bocor, malah untung jadi lebih daripada RM17,000 pun tak bocor. Kebanyakan mereka yang menyimpan di ASB atau tabung haji apabila dividen diumumkan, ramai yang dah berkira-kira untuk keluarkan dividen. Walaupun simpanan asal anda tidak bocor dan kekal nombornya, tetapi nilai duit anda semakin hari semakin rendah akibat kejatuhan nilai ringgit. Sebab itulah penyimpan emas mereka lebih cepat kaya berbanding mereka yang menyimpan wang. Tetapi pastikan simpan emas anda jadikan sebagai simpanan masa depan, bukannya untuk guna esok ataupun guna bulan depan. Atas saranan pakar kewangan Tuan Azizi Ali, simpan wang untuk belanja harian sebanyak 1 ke 2 bulan belanja di bank. Simpanan kecemasan 3 ke 6 bulan pendapatan di ASB dan tabung haji, dan selebihnya dalam bentuk simpanan emas untuk simpanan yang tak gunakan dalam jangka masa 2 tahun. Jadi bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas secara percuma. Selepas mendaftar, saya bantu anda cara dan langkah yang terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda masing-masing.